Alright. Patutnya dipijak sikit. Abang Ijaz dulu. Patutnya Kanta silap pula bang. Ni 560 kan? 560. So hati-hati sikit lah bang. Alright. Bila break depan pun dia akan apa, terlalu cekam. Depan cekam. Kawasan jalan sini banyak pasir. Itulah saya tengok tadi pasir tu. Sikit je pop nanti slide. Oh dia memang betul-betul apa ni lah. Abang nak speeding daripada sana ke sana pun boleh. Cuma hati-hati. Hati-hati lah. So dia start sama je lah macam handbrake ni dah buka. Dah buka. Ni dah buka. Kalau tutup macam ni lah. Ya betul. Dia manual je. Manual. Dia kena tahan. Tarik. Tangan sampai tu. Oh sampai habis macam ni. Abang gerak ke motor. Oh. Kalau abang start pun nak jalan pun tak boleh. Oh okay faham. Jadi sebelum nak jalan tu kalau nak start dengan tengah handbrake boleh je kan? Boleh, tak ada masalah Kan? Kena Okey. nyala semua. Dan tarik. Dia function ni dia ada boleh up down lah ni. Auto. Dia abang tekan button tengah ni, tekan sekali. Tengah. Okey. Dia abang okey. Okey, so sekarang tekan button lain sekali, tekan. Tengah. Okey, kemudian abang yang jahat ke bawah. Oh. Okey. So masa nak riding pun boleh adjust tak? Boleh. Tekan 2 kali juga lah? Boleh. Oh, okey kita try atas tu. So lepas tu biar aja. Tak kisah kalau nak biar pun tak apa. Kalau abang nak keluar pun tekan back bawah je lah. Okey, back so, kalau bawah. abang katakan abang nak jalan biar macam tu, nanti abang senang nak adjust. Abang baca lagi lah. Alright. Okey, sekarang dalam keadaan handbrake ada. Kalau abang jalan memang tak boleh. Itulah pula dia tak gerak lah kan. So buka lah, manual lah. Okey. Dia terus ni kuat dah. Right. Okey lah. Macam Okey, ngam. Oh, ni sendiri, tak ada Marshal, sendiri. Itu orang longgar sikit. Okey, mantap. Nak 10 kali pun kita bagi lah. Kau depan lah kalau nak masuk kamera dari depan. Kalau belakang kan tak masuk. Kalau kawasan Suzuki dia sekali pusing tu. Bagi Ni berapa kali? 2 kali cukup abang. Okey, right, terima kasih. Makeshift. Oh, memang betul pulas pergi. Memang T-Max betul ni. Tu dia daus dengan Tenere-nya. Mantap babu. Boleh mat. Walaupun berat masih boleh. Okey je daus. Okey, go. Tayar pressure ada, tapi kat sini tulis rear saja, tak tahu boleh adjust depan belakang ke tak. Lepas tu ada mode eco ni, mode S, boleh nak tukar mode semua, so boleh adjust. Ada auto trip 1, trip 2 semua. Average, fuel instant. Alright. Kita ada kala-kala nampak ada bluetooth tu, mungkin boleh connect dengan phone, saya pun tak tahu. Alright. Jangan nak sikit. Okey. Sama Yamaha, motor besar, motor kecil, ikut pengalaman pakai sebelum ni skuter. Bila braking dia punya, kalau ada ABS memang ada bunyi sikit lah, dia punya ABS tu punya bunyi. Okay, right. Dia dah on sebelah. Saya gambar ni sikit. Gambar sikit. Mantap. Rem sikit, rem. Mantap. Boleh berdiri, tak boleh berdiri. Ini mesin skuter, bukan untuk berdiri. So kita main kona-kona. Alright, jalan lurus. Inilah masa kita mau test mesin belanja. Sikit bagi angin. Ada babu. Padu lah.
Hai, padu bang. Hai. Serius lah, padu lah. Memang padu. Mantap bau. Jalan jauh kaki macam ni kan. Kalau jalan jauh kita boleh bawa kaki macam ni. Memang mantap lah. Uncle agak slow ni, uncle ke tepi sikit. Memang padu lah. Jadi Raider D-Max Raider D-Max mantap baru dah Raider D-Max ya. Mantap ya. Okey. Ni alright. Mantap lah. Betul-betul ringan lah. Ringan lah. Memang sedap lah. Hui. Patutlah kata. Ini memang Maxi skuter padu. Tekan pergi. Test motor ni pula. Duduk memang jadi ini jalan jauh lah. Ni sayang tracer lah. Dia punya kedudukan dia. Kena tekan banyak kali tapi boleh. Okay bos macam mana? Mantap Tapi dia punya gear dia kelas dia kecil lah. Ni tak ada shifter ke? Ada shifter tak? Tahu lah.
kosong. Ni nana kosong. Ada. Hah? Apa yang makan? 800. Boleh box kiri kanan punya setup. Tengok, dia dah siap ada tempat. Letak box. Oh, Showa 3 piston, disc double, Triumph punya. Tak lah. $600 dengan $1,200. Double disc depan Brembo. Ni boleh lah, tak boleh laras dia ikat mati. Seat meter memang besar gila bagi. Button warna matte. Rim lidi kiri kanan. Okey, yang 900 pakai rantai. Yang ni 1002 pakai apa panggil? Alah, lupa lah aku. Pakai apa? Okey. Dia tak pakai rantai, dia pakai apa? Oh, shaft. Shaft lah, lupa lah aku. Dia pakai shaft. Okay, so ni lagi besar lah. Mantap lagi. Sebab dia 1002. So ni ultimate untuk Triumph punya lah, Tiger. Nak yang boleh fight antara dengan GS tu kan. Brembo bagi 3. Dua-dua 3 silinder. Tapi pakai Showa depan belakang. Mantap lah. Cutting exhaust cantik. Dia fighter lah, fighter untuk Triumph dengan GS. Untuk setiap brand tu dia ada dia punya fighter yang 1000 atas punya lah. Enjoy amazing performances by Nadira, Aziz Haro, Aisha Redgo, Abdul Masti, and many more. Be there for them. And entertainment. Now, for those who are interested in learning more about golf, Ini bukan yang baru, Ini bukan yang baru.